dah lewat head 3 minggu, cek UPT belah petang positif. Tapi besok pagi cek negatif pula. Kenapa? 4 kemungkinan di sini. Sebelum tu jangan lupa follow siapa yang belum follow. Save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Yang pertama, cara test UPT tu mungkin kurang tepat. Sebab bila test belah petang, time Ramadan, memang air kencing kita pekat lah. Jadi bila pekat memang senang nak nampak hormon HCG yang baru terbentuk. HCG terbentuk kalau ada pembentukan awal uri. So kalau anda lah kata anda test tu memang guna UPT strip yang valid, yang tak expired, yang memang tak terdedah dengan udara. Jadi result tu agak tepat lah. Maknanya nampak positif sebab uri tu baru terbentuk. Dan besok pagi tu bila nak test tu kebetulan lepas buka sahur. Maknanya lepas sahur, lepas makan sahur, minum air masak banyak, baru kita test UPT. Jadi urin anda dah cair, menyebabkan UPT anda tu nampak samar-samar ataupun negatif. Walaupun mungkin anda sedang hamil. Okey, tu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah alat ujian UPT tu, UPT strip tu kurang tepat. Jadi anda mungkin boleh pilih jenama lain pula untuk repeat lagi sekali UPT. Tapi jangan repeat sekarang, repeat lepas 2 atau 3 hari untuk confirmkan. Kemungkinan ketiga adalah hormon HCG yang menurun mendadak. Maknanya dia hanya sempat membentuk uri tapi tak sempat berkembang menjadi janin yang sihat disebabkan oleh persilangan kromosom yang tak sempurna, sama ada antara sperma yang tak berkualiti ataupun ovum yang tak berkualiti. Jadi tak lama kemudian dia turun jadi darah period macam biasalah. So nanti anda kena cakna kalau dia turun darah period dan disertai dengan keluar darah ketul-ketul si jalur-jalur warna putih macam kulit ayam mentah tu, itu kemungkinan besar anda baru je lepas alami chemical pregnancy, kehamilan kimia. Kehamilan yang tak menjadi disebabkan sama ada kualiti benih suami tak sempurna ataupun ovum tak ready. Jadi dua-dua suami isteri kena berikhtiar juga dengan susu FRT. Siapa yang belum minum tu sebab kita nak bantu jaga kualiti ovum dan sperma daripada peringkat awal. Yang keempat adalah walaupun anda delay 3 minggu, mungkin anda sebenarnya baru je lepas ovulasi. Bermakna anda punya hormon HCG memang sangat cair lagi lah. Mungkin baru 3 minggu plus kehamilan. Sebenarnya dah lewat head 3 minggu. Tapi sebenarnya usia kehamilan mungkin baru 4 minggu macam tu. Jadi yang terbaik adalah anda boleh test UPT lepas 5 hari. Ini terutama kalau head anda jenis tak menentu, tak teratur. Jadi ovulasi anda tu tak teratur lah. Jadi anda kena alert dulu bila agaknya ovulasi hari tu. Lepas tu anda boleh repeat lagi sekali UPT lepas 5 hari. Dan anda boleh ambil darah untuk confirmkan darah beta HCG berapa level dia. Kalau 24 ml unit ke atas, memang confirm anda sedang hamil 4 minggu. Kemudian pergi scan. Okey, scan kalau kat perut mungkin tak nampak lagi. Scan ikut bawah, TVS, transvaginal scan. Tips dia untuk siapa yang nak scan di awal kehamilan, anda kena tahan kencing, bagi pundi kencing tu penuh supaya lebih mudah doktor nak tengok antara border rahim dan juga border pundi kencing. Jangan lupa follow TikTok ni, save to favorite. Tengok kat atas tu playlist tips cepat hamil. Siapa yang nak baca buku siri formula hamil Dr. Rai, saya ajar juga dalam tu macam mana nak mengira waktu subur menggunakan suhu badan basal dan pelbagai lagi 101 jawapan saya kumpulkan. Apakah soalan lazim yang orang tanya terutama ketika nak ikhtiar hamil. Jangan lupa minum susu FRT.